DBKL tahan 5 ulat parkir di KL. Usaha berterusan bendung aktiviti haram. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, menahan 5 individu dalam operasi khas membanteras aktiviti ulat parkir di beberapa lokasi tumpuan sekitar ibu negara. Operasi itu dijalankan di beberapa hotspot termasuk Jalan Ampang, Jalan Ipoh, Jalan Chan So Lin serta kawasan Medan Imbi, Bukit Bintang. Daripada jumlah itu, 2 suspek merupakan warga tempatan manakala 3 lagi warga asing dari Bangladesh dan India. Kesemua mereka telah didakwa di mahkamah dan dikenakan denda RM1,500 setiap seorang di bawah Seksyen 50(3) Akta Pengangkutan Jalan 1987. DBKL memaklumkan operasi penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa, khususnya di kawasan yang dikenal pasti sering berlaku aktiviti berkenaan. Isu ulat parkir yang sudah lama membelenggu pengguna jalan raya di Kuala Lumpur terus mencetuskan kebimbangan, termasuk gangguan, caj tidak rasmi dan rasa tidak selamat, sekaligus menimbulkan persoalan sama ada tindakan semasa mencukupi atau sekadar penyelesaian sementara.